adik saya. Hai. Ini kisah kami berdua. Betul? Episod 1. Esok puasa. Kawan-kawan, nak dengar cerita tak? Duduk. Mulanya macam ni. Tengok Paling betul-betul lupa. Ya. Alah, tak kena pulang. Ya. Apa yang Mimi? Main-main saja. Dah maghrib. Cepat balik. Jom pergi. Min! Hei! Tunggu! Cepat! Masuk mandi. Lepas mayang mengaji. Yang Maha Mulia, maka dengan ini saya mengisytiharkan bahawa esok bermulanya Terus buka TV apa tu? Astro! Bagus. Opa, esok dah mula puasa. Puasa tu apa, Opa? Puasa tu kita tak boleh makan, tak boleh minum dari pagi sampai petang. Faham? Tak boleh makan? Matilah. Alah, tak ada matinya. Kenapa kita kena puasa, Opa? Orang Islam wajib puasa. Tuhan suruh. Supaya kita tahu macam mana rasanya orang yang kelaparan. Tapi, Opa, kita kan kecil lagi. Yelah, kecil-kecil lah kena belajar puasa. Betul. Kau ni. Malam ni tidur awal. Esok pagi kena bangun sahur. Sahur tu apa pula? Sahur tu pagi-pagi kita bangun. Kita makan. Kita minum. Nanti bolehlah tahan puasa. Dah. Habiskan makanan tu cepat. Ipin. Bangun sahur. Cepat bangun. Budak-budak ni akan simpang air sekarang. Dah terus, pergi siapkan makanan. Biar Opa uruskan diorang. Upin, Ipin. Bangun. Cepat bangun. Duduk. Nak ayam? Pergi basuh muka dulu. Cepat. Engkau ni Ros. Tak baik buat ke adik-adik kau macam tu. Yelah, Opa. Makan kenyang-kenyang tau. Lepas tu kita baca niat. Macam mana nak niat? Nawaitu samadhi ada ifadi syahri Ramadana hazihi sanati lillahi ta'ala.